Kenapa saya lelong slipper? Kawan-kawan beritahu, dia kata lelong sebelah slipper yang saya biasa pakai, dan mereka akan bidar slipper ini dan mereka akan framekan dan mereka akan hadiahkan kepada Tresakok. Saya tak tahu berapalah kawan-kawan nak bagi hari ni. Nak bidar ni, dia kata kalau lebih daripada 66,000 pun, yang lebihnya dia kata tak betul bayarlah duit ubat. Dan satu lagi, ini adalah tuala. Tuala ini adalah tuala kenangan. Ya. Ketika ada isu air di negeri Selangor, sayalah orang yang telah pun memperjuangkan isu air di negeri Selangor sehinggalah kita di negeri Selangor ni selepas itu dah tidak ada masalah air lagi. Inilah tuala yang saya telah simpan lama dan hari ini saya keluarkan. Saya dah simpan ni, dah bungkus, masuk dalam peti besi, kerana ini adalah satu sejarah yang tak pernah lagi berulang. Ya? Dan hari ini saya keluarkan untuk bidar. Saya pun tak tahu berapa boleh dapat. Dan kawan-kawan pun bagi tahu, dia kata ada yang datang daripada Sabah, ada yang datang daripada Sarawak, ya. Daripada jauh pun datang. Kalau lebih daripada 66,000, mereka kata belilah ubat, ya, untuk diubat kos perubatan saya. Jadi insya-Allah, sebab itulah dua barang saja. Saya yakin dengan dua barang ini saya akan dapat lebih daripada target yang saya perlukan. Ya, jadi setelah ini selesai, saya insya-Allah, ya, akan bayar duit 66,000 ini kepada Tresakok supaya Tresakok boleh memulakan perniagaan menternak babi. Kerana negeri Selangor, Sultan Negeri Selangor dah titah, ya, negeri Selangor ni tak boleh lagi ternak babi. Jadi bolehlah Tresakok mengusahakan penternakan babi ini dalam kompon rumah dia, di belakang rumah ke, kan, depan rumah ke. Jadi dengan modal RM66,000 ini, ya, bolehlah beliau memulakan usaha, ya, usaha kecil-kecilan untuk ternakan babi di dalam kompon rumah dia. Ya, mungkin saya tak tahulah kalau ada jiran yang komplain, tetapi saya yakin beliau tinggal bukan dalam kawasan negeri Selangor. Jadi kalau dia duduk dalam negeri Selangor mengikut titah tuanku, ya, semalam, tuanku tak benarkan seinci tanah di dalam negeri Selangor ini dibuat kawasan penternakan babi. Jadi kalau Seputih, saya rasa Seputih kawasan negeri Selangor, bukan kan? Jadi Seputih bukan dalam kawasan negeri Selangor. Jadi bolehlah dia dengan modal yang saya dapat hari ini, dengan lelong slipper dan lelong tower, dia bolehlah mengusahakan usaha kecil-kecilan lah dulu, ya, usaha kecil-kecilan ternakan babi dalam kawasan rumah dia. Jadi inilah program yang saya nak anjurkan pada hari ini. Terima kasih. Jadi saya serahkan kepada juru lelong kita. 10,000 harga per bulan dengan 10,000. Okey, kita 10,000. 28,000. 28,000. Ada lagi? Ada lagi 28. 30,000. Ya, come on. 30,000. 33,000. 30,000. Ada lagi? 33,000. 33,000. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak, saya akan kira 30,000 panggilan pertama, 1,000 panggilan kedua, 33,000 panggilan ketiga. Sold.